Okay, hai. Hari ni kita masuk subgraph. Okay, untuk subgraph, kita kena tahu dulu maksud subgraph. Okay, so kalau kita tengok daripada ayat dekat sini, subgraph ni adalah sebahagian. Okay, dia adalah sebahagian ataupun keseluruhan suatu graf yang dilukis semula tanpa mengubah kedudukan asal bucu tersebut. Okay, awak kena ingat dekat sini dia adalah sebahagian. Okey, maksudnya dia sebahagian dan ataupun keseluruhan suatu graf yang dilukis semula. Kita nak lukis semula sahaja daripada graf asal. Itu kita panggil sebagai subgraph. Contoh dia kita tengok kat sini. Tentukan sama ada rajah 1, okey, rajah kat sini, rajah 1, rajah 2, rajah 3 dan 4 ni adalah subgraph bagi graf G. Okey, ini adalah original dia. Okey, ini adalah graf yang original. Okey, cikgu tulis kat sini, ini adalah yang original. Sekarang dia nak tahu adakah rajah 1, 2, 3, 4 ni ada subgraph bagi rajah 1. Ingat kat kepala, subgraph adalah sebahagian atau keseluruhan suatu graf yang dilukis semula. Yang dilukis semula tanpa mengubah kedudukan asal, bucu dan tepi. Kita tengok graf 1. Okey, kalau kita tengok kita tengok rajah 1. Rajah 1, kita tengok balik dia ada P dan S. Okey, PS dan garisan dia, sisi dia adalah E5. Okey, kita tengok balik original dia, PS dan juga E5. Okey, ada tak dia mengubah bentuk asal? Tak ada. So kalau dia tak mengubah bentuk asal, rajah 1 ni adalah subgraph. Okey, ini adalah subgraph bagi graf G. Okey, sebab apa? Sebab dia tak mengubah bentuk. Kita tengok pula rajah yang kedua. Okey, bila rajah kedua, rajah 2 ni kita tengok dia ada S. Okey, S pergi P, pergi Q, sama. S pergi P, pergi Q, sama. Sekarang, kita tengok sisi dia pula. Okey, sisi E1, betul. E1, E5, sini E5. Okey, itu dah betul sisi. Sekarang tengok loop. Okey, loop yang original, dia ada pada Q. Tapi dekat rajah 2, loop dia dekat dekat bucu P. Okey, maknanya dia dah mengubah bentuk. So kalau dia mengubah bentuk, kita tulis rajah 2. Okey, bukan subgraph. Okey, bukan subgraph kerana kedudukan gelung pada bucu P. Okey, so maknanya kita bagi tahulah kalau dia kata justify your answer, kita kena bagi tahu sebab. Okey, rajah 2 bukan subgraph kerana kedudukan gelung pada bucu P. So kita tengok pula rajah 3. Okey, rajah 3 tengok sini PS sama, tapi yang beza dia adalah sini E3, sini E5. Okey, sama juga kita tulis balik kat situ bukan subgraph. Okey, ini pun bukan subgraph kerana sisi E3 tak sama dengan sisi E3 tidak sama dengan graf G. Okey, so kita kena compare dengan yang original lah. So E3 tidak sama dengan graf G sebab graf G dia kan E5. Okey, next kita tengok kepada rajah 4. Okey, rajah 4 kita tengok bucu semua sama. P, S, R, Q. Okey, bucu semua sama. Tengok sisi pula. E1, E5, E4. Okey, kat sini dia tak sama. Sebab apa? Dia dah ketukar. Sini sepatutnya E2. Sini dia buat E3, sini E3, jadi sini E2. Okey, ini bukan subgraph. Okey, ini bukan subgraph. Okey, settle untuk subgraph. So sekarang kita nak pergi kepada gambar rajah pokok. Gambar rajah pokok pula, dia ada ciri-ciri tertentu. Okey, kalau bahasa Inggeris kita panggil tree diagram. Okey, gambar rajah pokok, tree diagram. Okey, first kita tengok pokok suatu graf ialah subgraph bagi graf tersebut dengan ciri berikut. Dia juga subgraph, dia memang subgraph tapi dia ada ciri-ciri dia.
Okay, ciri dia yang first adalah dia mestilah graf mudah. Okay, tanpa gelong atau berbilang tepi. Simple graph without loops and multiple edges. Okay, next. Semua bucu mesti berkait. Okay, dia mesti berkait. Dia tak boleh ada bucu yang tak berkait. Okay, mesti bucu berkait dan setiap pasangan bucu dikaitkan oleh satu tepi. Contoh, dia ada 3 bucu. 3 bucu ni mesti connect. Okay, 1 and 2. Alright, yang ni betul. Kalaulah awak lukis macam ni, 3 bucu, tapi awak just buat satu je. Okey, satu bucu ni awak tak connect. So ini bukan gambar rajah pokok. Dia mesti connect, okey, mesti berkait. Macam mana kita nak lukis gambar rajah pokok? Formula dia adalah bilangan tepi. Okey, bilangan tepi tu nak tahu ada berapa, ambil bilangan bucu tolak 1. Contoh kat sini bucu ada berapa? 3. So 3 bila tolak 1, tepi mesti jadi 2. 1, 2. Okey, so betul lah. Kalau yang ni kenapa salah? Sebab bucu ada 3. Okey, 3 tolak 1, 2. Tapi awak lukis 1. Bila lukis 1, salah lah. Ini bukan gambar rajah pokok. Ingat, bilangan tepi kurang 1 dari bucu. Dia kena kira bucu tersebut. Okay, kita tengok contoh dekat sini. Okay, ini gambar rajah pokok. Rajah 1. Kenapa? Kira. 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5 bucu. Okay, sisi mesti ada 4. 1, 2, 3, 4. Okay, bermaksud ini gambar rajah pokok. Next, kalau kita tengok ini pula, bucu ada 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Sisi sepatutnya kena ada 4. Tapi ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, ini bukan. Okay, ini bukan gambar rajah pokok, not tree diagram. Okay, kita tengok contoh kat sini. Determine whether each of the following graph is tree diagram. Okay, is tree. Kita nak tahu betul ke ini tree. Okay, justify your answer. Bagi tahu sebab dia, kenapa dia bukan pokok. Kalau pokok tak payahlah bagi tahu. Kita kira dulu. Yang pertama, bucu dia mesti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, bucu 6. Kalau bucu 6, sepatutnya sisi kena ada 5. Tapi bila kita kira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, so 7 maknanya bukan, okey, tulis kat situ, bukan pokok kerana sisi, okey, kerana mempunyai 7 sisi. Kerana mempunyai 7 sisi. Okey, itu kita justify lah. Maksud kita nak tahu sebab dia apa. Yang ni pula sama juga. Bucu 6. Okey, kita tengok sisi sepatutnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, betul. Ini pokok. Next, kita tengok si pokok ketak. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, betul. 5. Okey, pokok. Okey, last kita tengok Q, D. Kita kira 1, 2, 3, 4. Okey, sisi dia ada 4. Kita tulis balik kat sini. Bucu 6. Okey, sisi 4. Okey, reason dia pun sama jugalah. Buat bukan pokok kerana mempunyai 4 sisi. Okey, sepatutnya kena 5. Okey, faham? Okay, kita pergi contoh seterusnya. Okay, yang ni kita nak justify. Yang ni kita nak tahu sama ada gambar rajah yang dia bagi ni pokok ataupun tidak. Okay, yang seterusnya kita nak lukis. Awak kena lukis. Draw a tree for the following information given. Okay, bila lukis, it depends on you. Shape dia, bentuk dia macam mana. Tapi guna pembaris. Okay, jangan freehand. First, dia ada 6 vertices. 6 bucu. Awak buatlah bucu macam mana pun tak apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, contoh. So, awak dah tahu kalau 6, kalau 6 bucu, sisi kena ada 5. Ambil pembaris dengar, jangan freehand. Okey, so 1. Okey, so 2, 3, 4, okey, 5. Okey, ini contoh dia. Kalau tak sukalah cikgu, tak sukalah bentuk ni, boleh tak nak buat macam ni kan. Nak buat bentuk lain, tak ada masalah. Kita buat juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, nak buat bentuk lain, tak ada masalah. Janji sisi dia mesti 5. Ke 1, 2, 3, 4,
5. Okey, cukup. So syarat dia dekat sini yang awak kena tahu, mesti ada 6 bucu. Okey, tengok dekat sini. Dia mesti ada 6 bucu, 5 sisi. Gambar macam mana tak ada masalah, tapi make sure lukis guna pembaris, jangan freehand. Kita settle untuk melukis. Okey, sekarang ni ini awak melukis sendiri. Contoh seterusnya pula, dia suruh awak lukis gambar rajah pokok. Okey, tapi berdasarkan graf yang diberikan. Lukis 2 pokok berdasarkan graf yang diberikan. Dia dah bagi graf dekat awak, tapi dia suruh awak lukis gambar rajah pokok berdasarkan graf ini pula. So cara dia macam mana? Jangan ubah bentuk. Awak hanya kurangkan dia punya bilangan sisi. So bucu yang pertama, bucu ada 5. Sisi kena ada berapa? Sisi kena ada 4. Dalam gambar rajah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bila ada 7, maknanya kena kurangkan 3. So kita kurangkan 3. Ambil pen. Okay, yang gambar asal tu ikut awak lah, awak nak potong kat mana. Nak buang yang mana pun tak ada masalah. Contohlah, nak potong kat sini lah. 1 nak buang. Okey. 2, 3. Okey, awak kena buang 3. Bila awak dah buang 3, kita lukis balik. Bucu tu janganlah awak ubah bentuk dia. Sama juga sebiji macam tu. 1, 2, 3, 4, 5. Yang potong tu tak payahlah lukis balik. Yang tinggal tu kita lukis. 1. Allah. Okey, so kita lukis balik 1 kat sini. 2. Okey, 3, 4. Okey, ni maksud dia. Jangan mengubah bentuk. Kalau dia kata berdasarkan graf, jangan ubah bentuk dia. Awak hanya kurangkan sahaja bilangan sisi tersebut. So, jadi 1, 2, 3, 4. Sama juga yang bentuk ikan ni. Bentuk ikan ni belum kita tengok juga. Bucu dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, bucu ada 6. Sisi sepatutnya kena ada berapa? 5. So, bila kita kira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, sisi ada 8. So, kalau 8, okey, 8 kena tolak berapa? Tolak dengan 3 baru boleh jadi 5. So, sama juga cara dia. Ambil pen ataupun ambil pensel. Okey, awak potonglah yang mana awak nak buang. Okey, kita buang yang ni lah. 1. Okey, kemudian dia kena connect pastikan bucu tu connect. Kalau janganlah potong macam ni. Kalau awak potong macam ni, nanti bucu dekat belakang ni dia tak connect pula. Dia akan jadi gambar rajah macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kalau awak potong yang belakang tu, dia akan jadi bentuk macam ni. Tak boleh lah sebab bucu ni tak connect. Okey, dia kena potong yang salah satu, tapi make sure semua bucu tu dia kena connect. Okey, yang ni macam ni tak boleh. Jangan buat macam tu lah. Awak kena fikir sendiri nak buang yang mana. Tapi dia ada connection. Okey, dia mesti ada connection. Kita buang yang mana kita nak. Okey, contohlah cikgu nak buang yang ni. 1. Okey, 2. 3. Okey, cikgu nak buang yang tu. And then kita pun lukis balik. Bucu dia 1, 2, 3, 4. Okey, 5 dengan 6. Yang mana kita dah potong, kita tak perlu lukis. Dah tak perlu buat balik. 1, 2, 3, okey, 4, 5. Okey, cukup. So, dah jadilah sekarang ni kita punya gambar rajah pokok. Ingat, semua bucu kena connect. Mesti disambungkan. Dia tak boleh jadi macam ni. Okay, jangan tinggal macam ni. Yang ni tak boleh. Settle untuk lukis gambar rajah pokok berdasarkan graf. So, sekarang kita pergi kepada penyelesaian masalah. Untuk penyelesaian masalah, tengok kat bawah ni dia kata rajah di bawah menunjukkan suatu graf tak terarah. Kenapa tak terarah? Sebab tak ada anak panah. Okey, suatu graf tak terarah dan berpemberat. Okey, dia tak terarah tapi dia ada pemberat. Maknanya dia ada nilai dia berapa. Lukis satu pokok dengan jumlah nilai pemberat yang minimum. Maknanya awak kena lukis balik, cari yang mana paling minimum. Yang bila awak tambah-tambah tu, okey, dia mesti jadi yang paling sikit lah. Yang tu maksud dia. So, sekarang ni, awak kena try and error macam mana nak buat
gambar rajah pokok yang soalan ni lah. Okay, kita tengok contoh dia macam mana kita nak selesaikan. Okay, fikir dulu, cikgu bagi masa. Alright. So sekarang kita tengok bucu dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, bucu sama dengan 5. So sisi sama dengan 4. Okey, so bila sisi sama dengan 4, awak kena jadikan dia 4 sahaja. Kita tengok sisi kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So bila sisi 7 bermakna 7 kena tolak dengan 3. So 3 kena buang. Cari yang paling minimum. So bila dia nak minimum, awak kena try and error lah nak buang yang mana satu. Okay, first kita try. Kita nak buang okay, kita buang 25. Okay, and then kita buang, okay, yang ni kalau kita tengok part kat sini yang paling banyak 25. So kita buanglah 25. Okay, next kat sini pula yang kita nak buang 20. Okay, lepas kita buang 20, kita tengok pula part dekat sebelah sini yang paling banyak adalah 17. So kita buang 17. Okay, 3 kita dah buang. Bermaksud kita kena lukis balik. Awak lukis balik sama juga bucu dia. Q, R, P, T, S. Okey, sambungkan dia punya sisi. P pergi T. Okey, T pergi Q. And then T pergi R. And then T pergi S. Okey, labelkan, jangan lupa. Okey, awak kena labelkan macam ni. Okey, masukkan nilai dia kat sini 14. Okey, 12, 10, 19. Okey, jadi tak gambar rajah pokok kita tengok. Ada sisi 4. 1, 2, 3, 4. Okey, betul. Kemudian dia nak yang paling minimum. Okey, graf paling minimum. So kita tulis balik kat sini. 10 tambah 12 tambah 19 tambah dengan 14. Okey, so bila kita total, okey, berapa jawapan dia? Okey, awak akan dapat 55. Okey, awak akan dapat 55. Okey, so bermaksud dekat sini jawapan bagi gambar rajah pokok dengan pemberat yang minimum, jawapan dia adalah 55. Kalau naik soalan macam ni, kalau dia nak maksimum, awak cari yang maksimum. Okey, kalau maksimum maknanya 25 ni kita jangan buang lah sebab dia nak maksimum. Kalau dia nak minimum, cari yang paling sikit. Yang banyak tu kita cross siap. Okay, jawapan dia akan jadi macam contoh di sini. Okay. Okay, kita pergi kepada contoh seterusnya. Yang ni macam senang. Sebab apa? Sebab dia dah bagi gambar rajah. Awak hanya buat balik gambar rajah pokok. Yang maklumat seterusnya dekat sini pula, dia bagi maklumat dan awak kena lukis balik semula. Okey, cara dia, awak kena tahu mana satu nak jadi bucu, mana satu nak jadi sisi. Okey, kalau kita tengok kat masalah dekat sini, okey, yang paling senang kita jadikan ini sebagai bucu. Yang ni kita jadi bucu. Nama murid ni kita jadikan dia sebagai sisi. Okey, kemudian kita tengok ada berapa permainan. Okey, permainan badminton, catur, bola sepak. Okay, kita pun buat. Tak apa, dia gambar rajah dia memang akan bersepah-sepah sikit lah. Tapi tak apa. Syarat dia mesti connect. First, kita buat bucu dulu. Okay, yang ni kita tulis catur. Okay, bawah ni kita nak buat badminton. Okay, and then bola sepak. Kemudian lepas bola sepak dia ada apa? Bola jaring. Okey, lepas bola jaring ada bola tampar. Okey, lagi satu adalah sepak takraw.
Okey. Badminton ni kita adjust sikit. Ayat dia ni kita tak tepi ni. Nanti dia mengganggu. First kita tengok bila awak dah siapkan dia punya bucu dia, catur, bola sepak, bola tampar, bola jaring, sepak takraw, badminton ni awak dah siapkan. Kita tengok Edmund. Edmund dia suka main badminton dengan catur. Okay, ambil pembaris. Kita tengok kat sini, ini catur, ini badminton. Kita connectkan dia. Okay, awak connectkan dia, ambil pembaris garis. Okay, lepas tu jangan lupa tulis nama dia. Edmund. Okay, tu nama dia, settle, tikkan. Kemudian kita tengok Azwan. Azwan suka bola sepak dengan sepak takraw. Bola sepak dekat sini. Sepak takraw pula dekat sini. Okay, sama tak apa. Ambil pembaris, gariskan dulu. Okay, lepas tu kita tulis nama dia Azwan. Okay, kemudian Azwan dah settle. Next, kita tengok nombor 3 Rajan. Rajan suka catur dengan bola sepak. Okay, ambil pembaris, catur dengan bola sepak. Okay. Adjust sikit. Okay, catur bola sepak. Tulis nama dia juga. Ini adalah Rajan. Okay, settle. Next, Aina suka catur dengan bola jaring. Okay, catur bola jaring kat bawah. Okay, and kita tulis nama dia Aina. Okay, dah siap Aina, tikkan, nanti lupa. Okay, Maria suka badminton dengan bola jaring. Badminton, bola jaring. Okay, Maria suka kat situ. Ambil garis. Tulis nama dia. Dia dah jadi bentuk lah segitiga kat situ. Lah, saya ingat pula. Okey, kita tulis nama dia kat situ, Maria. Okey, tak nak anak panah pun boleh. Tulis je Maria kat tepi tu. Kemudian Jenny, bola jaring dan juga bola tampar. Bola jaring dan juga bola tampar. Duduk kat sebelah je. Garis. Okey, letak nama dia Jenny. Okey, siap untuk gambar rajah yang gambar rajah rangkaian yang dia nak. Okey, dia nak suruh awak lukis balik berdasarkan maklumat. Okey, awak kena lukis rangkaian. Ni kita panggil dia sebagai rangkaian lah, sebab dalam rangkaian dia ada bucu dan juga sisi. Okey, sekarang cikgu nak awak cuba buat dalam buku latihan.